Salam guys, Muaz Malik di sini. Okay, so dekat depan aku sekarang ni korang nampak ada dua smartphone, dua-dua smartphone Samsung. So satu adalah S25 Ultra dan satu lagi adalah S26 Ultra. Kalau korang teka S26 Ultra tu ni, maka korang salah lah sebab ini S26 Ultra kan. Ni bukti dekat belakang. Ya, kita boleh nampak dia punya bonggol tu akan menunjukkan yang mana ni adalah smartphone yang terbaru lah. So tujuan aku buat video ni just nak santai-santai, bukannya aku nak buat review ke apa ke. Aku just nak melihat perbezaan. Kita akan melihat perbezaan di antara S25 Ultra dengan S26 Ultra. Sebab walaupun ramai yang kata lebih kurang sama, tapi di mata aku sebenarnya ada nampak perbezaan jugalah. Dan sebelum kita nak tengok perbezaan luaran tu semua, aku nak terus jam pergi. Biasa Muaz Malik kan, dia takkan ikut peraturannya. Aku akan terus jam dekat bahagian skrin. Sebab ada yang mengatakan yang mana skrin S26 Ultra ni dia punya viewing angle tu ada kurang sikit kalau nak dibandingkan dengan S25 Ultra. Jadi by default kalau kita tengok straight macam ni kan, memang tak ada apa-apa perbezaan yang aku boleh nampak lah. Cuma bila kita letak dia kepada angle yang tepi sikit macam ni kan, baru aku boleh nampak ada sedikit perbezaan. Tapi dia bukannya perbezaan yang ketara sangat tau. Yes, viewing angle pada S25 Ultra ni dia lebih luas lagi kalau nak dibandingkan dengan S26 Ultra, tapi bukannya macam terlampau ketara sangat lah. So kalau ada yang kata skrin S26 Ultra ni teruk, aku akan jawab tak lah. Ni depan mata. Aku memang tengok sendiri depan mata. Memang tak ada apa beza pun. Jadi bila aku pegang macam ni dekat tangan, kat sini pun boleh dah mula start dah rasa perbezaan dia tu. Yang mana S26 Ultra ni dia rasa sangat ringan di tangan kalau nak dibandingkan dengan S25 Ultra. Reason ni maybe disebabkan material yang digunakan lah. Macam S26 Ultra dia dah guna aluminium armor kan. Lepas tu dekat yang lama ni dia pakai titanium. And titanium dia ni memang cukup kuat lah kan. Kat mana phone ni dia pernah sekali jatuh. Yelah, aku kan jenis pakai phone tak pakai casing kan. Ni kat sini aku memang tak boleh nak tunjuk lah. Takkan nampak lah aku rasa. Jatuh pada paras pinggang, memang langsung macam tak ada nampak apa pun kan. Memang minimal gila dia punya kerosakan dia tu. Itu yang best lah bila gunakan titanium. Untuk S26 Ultra yang terbaru ni, aku tak pasti macam mana dia punya kekuatan dia. Aku tengok ada orang post dekat Reddit dah mula dah tunjuk yang mana jatuh sikit dah mula kemek semua kan. Tapi benda tu kita boleh expect lah sebab dia punya kekuatan dia tu takkan sama lah macam kalau kita gunakan titanium. And then kemudian korang boleh nampak juga yang mana design pada S26 Ultra ni dia lebih rounded dekat bahagian hujung ni. Nampak? Yang ini dia lebih petak, yang ini lebih membulat. Yang mana kat sini personally lah kan, kalau aku lebih prefer S25 punya Ultra punya design sebab dia masih lagi nampak boxy. Sebab yalah, Ultra punya design ni memang daripada dulu lagi terkenal dengan boxy. Bila dia buat rounded macam ni, dia dah lebih ke arah model plus dengan model yang biasa tu kan. So kalau dulu masa dekat S24 Ultra, yang itu dia punya bucu dia tajam. So bila pakai pegang lama memang sakit. Tapi dekat S25 Ultra, lepas dia orang dah buat rounded sikit dekat dia punya bucu ni, memang dah tak sakit pun bila pegang lama-lama. Aku pun tak faham kenapa dia orang nak ubah design ni, sebab dia macam satu design ikonik untuk S25 ataupun 4 ataupun Ultra punya series lah. Yang mana dia orang memang terkenal dengan design yang boxy. Dan bila dia orang decide untuk buat rekaan yang bulat rounded dekat tepi macam ni, dia orang perlu ubah juga design untuk dia punya kedudukan S Pen. Jadi korang boleh nampak yang mana sebenarnya kedudukan dia tu adalah berada di tempat yang sama, tapi disebabkan dia punya rounded dia tu terlampau besar, dia sampai makan lah space untuk letak S Pen tu. So disebabkan tu dia punya S Pen dah mula ada bentuk lengkungan macam ni. So bila kalau korang masuk terbalik, dia still boleh masuk, tapi dia takkan nampak cantik lah. Nampak? Dia macam ada terbojol keluar. So kat sini itu aku kata, aku sebenarnya lebih prefer design yang ada pada S25 Ultra. Tapi benda yang aku suka berkenaan dengan S26 Ultra ni adalah dia punya ketebalan dia tu. So kalau korang tengok dia punya ketebalan dia tu ada perbezaan. Dia nampak sikit, even dalam kamera ni pun mungkin tak nampak banyak, tapi di tangan kita boleh rasa yang mana S25
Ultra ni dia rasa lebih nipis kalau nak dibandingkan dengan S25 Ultra. Dan kemudian dekat bahagian belakang ni kita boleh nampak juga yang mana dia punya kamera bump dia pun ada perubahan jugalah, yang mana dia lebih terbunjul keluar kan. Bukti dia adalah korang tengok sendiri macam ni. Korang boleh nampak kan. Aku tak pasti sebenarnya dia punya terbonjol keluar dia tu sebenarnya adalah sama ke tak. Tapi kalau ikut pada kejap aku check. Okay, Confirm memang dia punya kamera bump ni lebih tinggi kalau nak dibandingkan dengan S25 Ultra. So let's say kalau korang ni jenis yang risau bila jenis yang letak atas meja nak type tu dia bergoyang-goyang, yang ini memang akan lagi bergoyang sebab dia punya kamera bump dia tu lagi tinggi. So ya, korang tengok kat belakang ni kan, dia macam ada 2 layer kamera bump berbanding dengan kalau dulu macam ni je. Lagi minimalis kan, lagi cantik design dia tu. Jadi itulah bila kita rangkumkan semua kan, dia punya rounded dia, lepas tu dia punya keringanan dia disebabkan ditukar material, dan disebabkan dia punya design yang lebih nipis membuatkan bila pegang dekat tangan tu rasa lebih selesa lah. S25 Ultra memang dah selesa, tapi aku tak boleh nak deny yang mana S26 Ultra ni lebih lagi selesa di tangan. Dan kemudian upgrade yang paling bermakna lah untuk aku adalah dia punya charging lah. Kalau dulu masa aku pakai S25 Ultra, antara perkara yang aku kurang minat lah berkenaan dengan Samsung punya device ni adalah dia punya charging slow. Walaupun dia kira laju jugalah, dia pakai 45 watt, still slow lah kalau nak dibandingkan dengan smartphone lain yang aku biasa review kan. So bila dia orang dah upgrade gunakan protokol super fast charge 3.0, kita boleh menikmati maximum input sehingga 60 watt. So pengejasan tu akan jadi lebih pantas lah. Dia orang kata 75% hanya akan ambil masa 30 minit je. Dia tak adalah super laju sampai 15 minit dah full charge, 20 minit dah full charge, tapi 60 watt kira memang okey lah. Aku boleh terima lah kan untuk tahun 2026 ni. So apa lagi yang nak dibandingkan? Aku pun dah tak tahu lah sebenarnya nak bandingkan apa. Dia punya kelebaran dia sama, ketinggian dia pun sama, dan of course lah dia punya display dia ni ada penambahbaikan yang mana kita boleh gunakan fungsi yang privacy tu lah. Dia bersifat hardware, so walaupun dapat software update pun dekat S25 Ultra kita tak boleh guna fungsi tu. Jadi bercerita sikit berkenaan dengan fungsi dia punya screen privacy tu. Aku memang dah test dah kan. Aku dah test yang mana dia agak mengagumkan lah. Aku tak sangka yang mana Samsung akhirnya berjaya juga untuk buat benda ni, yang mana dengan teknologi ni dia akan memisahkan S26 Ultra ni dengan smartphone lain lah. Kira dia dah di liga yang lain lah kan. Sebab smartphone lain tak boleh nak berikan benda yang macam ni. Ada yang kata yalah, buat apa nak ada fungsi privacy tu, sebab kalau pakai screen protector yang privacy tu pun dah cukup dah. Yes, memang betul. Lagipun kalau kita guna screen protector privacy tu, dia lebih efisien dari segi kewangan lah kan. Maknanya kita boleh pakai kat mana-mana smartphone kita nak, harga dia pun takkan mahal sangat. Tapi satu masalahnya bila gunakan screen privacy ni, benda tu akan sentiasa ada dekat situ. And kita faham bila pakai screen protector privacy ni memang akan hilang lah kualiti terbaik yang ada pada screen smartphone tu. So dengan apa yang Samsung buat ni adalah dia memberikan alternatif. Kita boleh decide sama ada kita nak gunakan screen yang terbaik, iaitu off macam ni tanpa sebarang fungsi privacy, ataupun kita boleh turn on kan dia. Yang mana benda tu make sense untuk aku. So first aku nak tunjuk contoh yang mana let's say kalau kita dapat message dekat WhatsApp, aku dah turn on kan fungsi privacy tu dekat WhatsApp dalam phone ni. So kalau kita terima notification, apa-apa notification daripada aplikasi yang korang turn on kan fungsi privacy tu, macam aku pakai WhatsApp ni kan, dia akan berupa macam ni. So ni direct daripada mata lah, so korang boleh baca semua benda. Tapi let's say kalau orang sebelah nak tengok kan benda tu, dia memang takkan nampak lah. Sebab bila silang ke tepi macam ni, nampak dia jadi gelap. Amboi, cepat berbenar lah dia hilang. Okay, dekat sikit. Nampak? So orang sebelah bila duduk, dia memang takkan nampak apa yang notification yang masuk tu. And then kemudian kalau korang masuk dalam aplikasi tu, macam sekarang ni kita boleh nampak ini biasa. And then aku masuk dalam Apple Music ni, aku dah buat. First korang boleh nampak yang mana quality screen tu memang akan drop. Aku tak berapa kisah sebab kalau aku buka Apple Music ataupun YouTube Music, aku just nak scroll dan pilih lagu saja. Tapi at least bila aku scroll dan pilih lagu tu, orang sebelah dia tak nampak. Nampak tu, dia terus
padam macam tu lah. Yang mana kalau kat sini, kalau aku terus pergi ke home screen, korang boleh nampak kan screen tu. Masuk balik dalam ni, terus tak nampak. So like say lah, kalau korang nak layan lagu jiwang kan, lagu tak apa benda pelik-pelik dekat dalam train ke apa ke, korang je lah yang akan nampak benda tu. Even orang depan korang pun takkan nampak ni. Dia memang hanya dekat angle kita, mata kita je yang kita akan nampak. So macam aku cakap dalam video aku yang sebelum ni lah, dia sangat bagus untuk kalau korang nak buat dekat app yang macam ni lah, app music ataupun banking app tu semua, SMS ke apa ke, kadang-kadang masuk code tu semua kan. Sebab dalam app-app yang macam ni, korang tak perlu nak ada quality screen yang terbaik, sebab kita just nak menggunakan apa yang ada kat dalam tu je. So it's okay bila aktifkan tu, dia jadi kurang cantik macam ni. Janganlah korang pergi letak dalam app YouTube ke apa kan, memang jadi teruk lah quality video dekat YouTube tu. Okay, faham? Alright, so jap aku turn off kan fungsi ni dekat aplikasi ni kejap. So kalau nak turn off dia senang je, korang just pergi je dekat privacy ni. Macam aku sekarang, aku on kan ikut pada condition mode lah. So bila aku tekan ni, aku just cari je app apa yang aku nak letak. Untuk bila aku buka app tu, dia akan aktifkan fungsi privacy tu. So cari balik mana tadi, okay, Apple Music off. So bila dah off, yes, dia jadi normal balik macam biasa. Quality pun jadi terbaik. Dan alang-alang bila dah buka Apple Music ni, lah sini kita tengok ni. Ini adalah TWS terbaru daripada Samsung, iaitu Samsung Galaxy Buds 4 Pro. Dan aku rasa kalau korang ni jenis yang suka dengar lagu, jenis yang audiophile, yang jenis yang dengar lagu pada kualiti yang tertinggi, aku rasa korang memang akan suka dengan Buds ni. Aku dah cuba masa aku pergi testing itu, tapi ini aku tak on lagi ni. Diorang kata yang mana dia ada fungsi macam fungsi fast pairing. So sekarang kita nak tengok lah, aku nak buka benda ni, nak tengok dia terus detect tak. So bila aku buka dia punya lid ni, sepatutnya akan terus keluar notification. Manakah fast pairnya? Oh, okay. Dah, okay, jadi. Itulah nak menunjuk sangat kan. Kan dia terus tak jadi. So, mungkin dia tak boleh buka dekat dalam app tadi. Dia kena dekat home screen macam ni. So, bila buka, lepas tu terus dia detect ada. So, bila kita just perlu tekan connect dan dia akan terus auto connect. So, yang bestnya berkenaan dengan Galaxy Buds 4 Pro ni, dia sokong kodek yang agak tinggi jugalah, iaitu 24 bit 96 kHz. Bukan yang tertinggi, tapi at least dia akan menawarkan transfer quality audio yang bagus lah. Kalau korang just guna YouTube Music ataupun Spotify untuk layan lagu, mungkin korang takkan dapat benefit lah dia punya quality tertinggi tu. But let's say kalau korang jenis guna Tidal ataupun korang layan hi-fi quality audio dekat Apple Music, then korang akan dapat lah merasai dia punya quality audio yang bagus tu. Yang membezakan Pro dengan yang non-Pro adalah dia punya getah dekat depan ni. Kalau yang non-Pro punya, dia tak ada tips getah dekat depan ni lah. Kat situ menunjukkan indikator yang mana yang ini adalah model yang Pro. So kita tengok jap, saya dekat kan. So ini adalah dia punya casing dia. Dia ada style metal kat sini. Dia punya, kalau kita tengok kat sini, bahagian tepi ni dia ada macam dimple ni kan. Dimple ni adalah tempat yang kita nak buat sebarang kontrol lah. Gesture, swipe ke apa ke, semua akan berlaku dekat sini. So korang boleh nampak kan, bila aku swipe ni, nampak volume naik, volume turun. So itu saja aku punya perkongsian untuk hari ni berkenaan dengan S26 Ultra ni. Dan yalah, kita punya showcasing sikit. Wah, penuh dengan cap jari. Kita punya showcasing sikit lah berkenaan dengan perbezaan di antara S25 Ultra. Aku still tak tahu, aku memang still prefer warna, design, material yang digunakan pada S25 Ultra. Tapi itulah, nak buat macam mana, kita kena move on. Dan aku pun dah transfer semua benda dah dekat dalam phone baru ni, dan aku memang tak sabar untuk menggunakannya. By the way, kalau korang beli sekarang, of course dia ada diskaun untuk pre-order tu, di mana korang akan dapat free upgrade. Kalau korang betul-betul minat dengan S26 Ultra, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan pre-order tersebut. Link semua aku akan letak dalam description box di bawah. Jadi aku rasa sampai sini saja perkongsian aku untuk hari ini. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.